Kita kan selalu dengar pasal Empire British, Empire Perancis. Tapi pernah tak terfikir siapa yang mula dulu? Dan siapa yang paling liat nak lepas? Jawapannya, dua-dua sama, Portugal. Mereka bukan je tak nak lepaskan jajahan Afrika mereka, tapi sanggup berjuang habis-habisan. Dan inilah yang membawa kepada satu pengakhiran yang sangat berbeza dan sangat ganas. Jadi, persoalannya, macam mana perang kat satu benua boleh tumbangkan kerajaan kat benua lain? Inilah yang kita nak rungkai. Jawapannya akan mendedahkan macam mana empire yang paling degil kat Eropah ni akhirnya tersungkur juga. Okay, so first things first, kita kena faham dulu, kenapa Portugal ni degil sangat? Masa empire lain dah mula undur diri, kenapa dia seorang je berkeras? Jawapannya terletak pada satu ideologi unik yang jadi tulang belakang rejim mereka. Puncanya benda ni, Estado Novo. Di bawah diktator Salazar, Portugal ni macam berenang lawan arus sejarah. Masa dunia tengah bergerak ke arah dekolonisasi, Portugal lagi ketatkan genggaman dia. Bagi diorang, Angola, Mozambik dan Guinea-Bissau tu bukan tanah jajahan. Ia adalah wilayah seberang laut, sambungan Portugal sendiri yang termaktub dalam perlembagaan. Satu idea yang sangat radikal pada zaman tu. Untuk halalkan tindakan diorang ni, mereka cipta satu ideologi yang canggih, Lusotropicalism. Kononnya, ceritanya macam ni. Orang Portugis ni secara semula jadi lagi bagus dalam mentadbir orang-orang di kawasan tropika. Misi mereka adalah untuk membawa tamadun. Tapi, di sebalik cerita indah ni, realitinya jauh lebih gelap. Ia cuma topeng untuk eksploitasi ekonomi yang tak dihenti. Cuba tengok beza ni. Sebelah kiri, propaganda dia cantik kan? Misi tamadun, bina negara berbilang benua. Sebelah kanan, realiti sebenar. Buruh paksa dan sumber alam dikaut habis-habisan. Di sebalik janji integrasi dan kemajuan, ada polis rahsia yang sangat digeruni, PIDAI, yang pastikan tak ada siapa berani melawan. Bagi majoriti orang Afrika, janji-janji itu semua hanyalah angan-angan kosong. Tekanan macam ni mana boleh tahan lama kan? Cuma tunggu masa je nak meletup. Dan pada awal tahun 1960-an, api penentangan mula marak di seluruh Afrika jajahan Portugal, memulakan satu perang pembebasan yang sangat panjang. Portugal cuba padamkan setiap percikan api, tapi semangat merdeka tu dah terlalu kuat untuk dibendung. Gerakan pembebasan bukan je berjaya bertahan, malah makin kuat dan bersedia untuk cabar empire tertua Eropah ni secara berdepan. Pentas untuk konflik berdarah dah pun tersedia. Dan ini bukan satu perang yang mudah tau. Portugal sekarang ni terperangkap, tersepit dalam pertempuran di 3 barisan serentak, Angola, Mozambik dan Guinea. Dan setiap satu medan perang ni ada cerita dia yang tersendiri. Di Angola, ceritanya jadi lagi rumit. Ia jadi macam medan proksi perang dingin, di mana Amerika Syarikat dengan Soviet Union masing-masing sokong puak yang berbeza. Di Mozambik pula, ia perang gerila klasik antara Frelimo dengan tentera Portugal. Tapi, di Guinea-Bissau lain macam sikit. Sesuatu yang luar biasa tengah jadi kat sana. Di Guinea-Bissau, kita jumpa seorang yang boleh kata genius strategik, Amilcar Cabral. Bagi dia, merdeka bukan setakat halau penjajah. Seperti yang dia kata, yang penting bina masyarakat baru. Jadi, sambil diorang berperang, tentera dia, PAIGC, sibuk bina sekolah, hospital dan tadbir sendiri kawasan zon bebas yang diorang tawan. Diorang bukan saja tengah menang perang, diorang tengah bina sebuah negara. Dan strategi ni memang terbukti sangat berkesan. Portugal, mestilah dia balas balik dan balas dengan ganas. Diorang tubuhkan unit khas macam Fletchers untuk buru gerila. Diorang pindahkan penduduk kampung secara paksa. Diorang cuba afrikanisasikan perang dengan rekrut lebih ramai askar tempatan. Tapi lama-kelamaan, taktik diorang jadi makin terdesak, makin kejam. Sampailah kemuncaknya pembunuhan beramai-ramai macam Kak Williamo. Satu jenayah perang yang mengejutkan dunia. Jadi, macam mana semua ni berakhir? Kuncinya bukan kat medan perang Afrika. Pelik kan? Jawapannya ada kat Lisbon. Perang yang tak berkesudahan dan makan belanja besar ni akhirnya buat rejim tu sendiri runtuh dari dalam.
Cuba bayangkan Portugal negara kecil je tapi nak tanggung 3 perang besar lebih 10 tahun. Ekonomi hancur. Generasi muda dia dihantar untuk mati dalam konflik yang mustahil nak menang. Akhirnya, rakyat dan tentera sendiri pun mula tertanya-tanya, untuk apa semua pengorbanan ni? Sabar diorang dah sampai ke penghujungnya. Dan inilah detik-detik kejatuhannya. Pada 25 April 1974, pegawai-pegawai tentera muda yang dah muak dengan perang melancarkan rampasan kuasa. Ia dikenali sebagai Revolusi Bunga Teluki sebab ia hampir tak tumpahkan darah. Orang ramai letak bunga teluki kat muncung senapang askar. Rejim Estado Novo tumbang dalam sekelip mata. Dan tindakan pertama kerajaan baru, tamatkan perang bagi kemerdekaan. Dalam masa setahun je, empayar terakhir Eropah pun berakhir. Tapi kejatuhan empayar ni bukanlah pengakhiran yang bahagia macam dalam cerita dongeng. Bagi negara-negara yang baru merdeka, ini cuma permulaan satu babak baru yang penuh dengan cabaran dan tragedi. Portugal keluar macam tu je, tinggalkan satu kekosongan kuasa yang sangat besar. Di Angola, ironinya, puak yang dulu sama-sama lawan Portugal sekarang berperang sesama sendiri, mencetuskan perang saudara yang berlarutan berpuluh tahun. Mozambik pula terseret dalam konflik serantau. Manakala di Guinea-Bissau, impian Cabral diganti dengan ketidakstabilan politik. Jelas sekali, kemerdekaan tak semestinya terus bawa keamanan. Ini membawa kita kepada persoalan terakhir. Kejatuhan Empayar Portugal ni bukanlah cerita hitam putih tentang yang baik lawan yang jahat. Ia adalah satu rantaian peristiwa yang kompleks di mana orang biasa, tak kira di Portugal atau di Afrika, yang menanggung beban paling berat. Legasi keruntuhan yang tergesa-gesa ni masih terasa sampai hari ini. Satu peringatan tentang harga kemanusiaan yang mahal akibat penjajahan dan pengakhirannya yang penuh pergolakan.